jangan tulis dengan pensel. Nanti jawapan awak akan scan dan mesin tu. Takut nanti tak nampak. Baik, pertama sekali awak tengok sebelah kiri kan boleh. Ini dah terang. Zina. Baik. Dalam itu awak conteng ke kiri kanan atas pun boleh. Zina, syirik. Selain kata zina, syirik, perkara yang membatalkan iman, ajaran sesat, khawarij. Lagi-lagi sikit apa, kita dah hebat kan. Khawarij, makan harta anak yatim, bukan anak Muhammad yatim. Muhammad yatim tu anak dia, nama ini anak yatim. Yang negatif kan. Baik, pada mental sekali maksud zina awak slash sumbang mahram slash lagi seks luar tali. Maknanya setiap tu awak berkaitan, tapi lagi tu begitu. Dalam zina juga artikel itu awak boleh jenayah dalam Islam, membunuh. Maknanya di klinik itu bayangkan semua itu adalah kali-kali yang berkaitan Islam. Baik, pertama sekali maksud zina awak catatkan persetubuhan haram. Persetubuhan haram LPTN, lelaki perempuan tanpa nikah. LPTN, lelaki perempuan tanpa nikah. Baik, sumbang mahram sama juga persetubuhan haram dengan mahram, mahram bagi luar tadi dan tidak luar tadi. Baik, yang atas itu, yang nombor satu itu dipanggil soalan lazim. Soalan lazim dia bukan soalan hebat, bukan soalan hebat. Baik, yang kedua itu, yang dua bawah itu dipanggil soalan hebat dua markah. Hayatkan mengapakan. Biasanya kalau negatif, dari segi pembinaan soalannya mengapakan, rutinnya begitu. Maka kebanyakannya soalan mengapakan. Kalau mengapakan, dia punya formula mudah. Catatlah kat mana-mana formula yang boleh catatkan. ITT, I iman yang lemah, K kurang didikan agama, T terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. ITT. Dan untuk gunakan ni jangan ambil ketiga-tiga tu, ambil salah satu daripadanya. ITT, I iman yang lemah. Nama Jafar kan? Bukan. Ifan, iman. Iman adalah mesti ada berlaku. Okey, I iman yang lemah. Okey, ini nama Karim kan? Karim. Okey, bagus lah. Okey, I iman yang lemah. Okey, kurang didikan agama, T terpengaruh dengan rakan yang tidak baik. Baik, saya nak katakan K itu kurang didikan agama yang paling dekat dengan murid. Jadi jawapan ada kat bawah tu kan, kurang didikan agama daripada ibu bapa penjaga sejak kecil. Tapi jangan panjangkan supaya tak lari daripada isi yang kita jawab. Kurang didikan agama daripada ibu bapa penjaga sejak kecil tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Boleh je tentang tu tak kisah, tapi yang paling asasnya, mudahnya tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah, sebab dia dah merangkumi semua ilmu yang ada, termasuk ilmu akidah,
ilmu fiqh, ilmu jenayah, ilmu akhlak, semua dah ada dalam. Baik, awak tengok jawapan kat bawah sekali tu kan, bawah sekali tu. Untuk satu stimulus tu boleh gunakan untuk guru bertajuk. Yang bawah sekali tu ialah ni. Ni jawapan dia yang bawah tu kan. Nombor 3 tu kebat 4 markah. Kebat 4 markah, dia menjadikan apa tu? Jawapan dia tu, yang pertama dia kata melaksanakan kempen kesedaran. Samalah juga dengan yang tadi, alam sekitar, kempen kesedaran. Di sebelahnya ataupun selepasnya awak tulis formula ISD. I itu apa? I mendalami ilmu pengetahuan berkaitan dengan ilmu fardu ain, ataupun boleh tambah lagi. Awak catatkan, rekodkan di sebelahnya ataupun di mana-mana ruangan kosong, mendalami ilmu pengetahuan daripada guru yang diiktiraf berkaitan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kita nampak isi itu panjang. Sebab apa? Kita nak membantu murid sekiranya tak boleh masuk huraian lain, di atas tu dah boleh jadi huraian lah. Mendalami ilmu pengetahuan daripada guru yang diiktiraf berkaitan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Dalam tu pun silap-silap hari bulan dah dapat 3 markah. Itu sebab kita nak panjangkan. Barulah huraian di bawahnya, hal ini kerana ilmu. Hal ini kerana ilmu menjadi benteng kepada seseorang daripada terjebak dengan gejala yang negatif ataupun gejala yang merosakkan. Kesannya, pattern yang sebelum kita sebut, kesannya menjadikan seseorang itu baik, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangan. Sebab saya bimbing awak ni, awak dapat A+ ni, supaya awak tidak tertinggal mana-mana isi tu, supaya semuanya diterima dalam jawapan awak. Itu sebab kita nak panjangkan. Kalau pendek boleh diterima, boleh, tapi dibimbangi akan tidak menjawab kepada isi ataupun tidak menghuraikan kepada huraian. Yang lain tu, kalau zina tu, oleh itu kita hendaklah menjauhi zina agar hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada stimulus tadi. Boleh setakat ya? Baik, seterusnya zina sudah. Tengok contoh jawapan kita dah ada kebat 2 markah tu. Nanti dalam jawapan awak, jangan awak catatkan kebat dalam kurungan 2 markah ayat. Terus dia kebat nokta tertibih, jawapan 2 markah kurang daripada kamu. Beda kebat 4 markah melaksanakan kempen. Itu contoh terus. Baik, perlu tak contoh? Perlu. Dalam soalan dia kata, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Baik, buat catatan sikit. Dicadangkan mulakan jawapan, saya menyokong pernyataan di atas. Saya menyokong pernyataan di atas. Lepas tu sambunglah. Kalau mutakim tadi, saya menyokong pernyataan di atas kerana mutakim adalah Allah membalas setiap perbuatan orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Dicontohkan. Okey, baik, sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, ada soalan tentang ini. Tadi saya sudah panjang lebar berkaitan dengan kebat kan. Jadi sekali saya serahkan kebijaksanaan anak-anak semua, dan saya doakan apa yang saya sampaikan tadi, saya doakan mempermudahkan urusan murid-murid ini. Sebab apa? Sebab kebanyakan calon kebanyakan yang
pertengahan awak nak dapat A plus ni, kebanyakan calon ni hilang markah pada part-part tertentu. Macam Al-Jabbar, kalau pastikan dia hilang di mana? Dia hilang Al-Jabbar dalam Allah menguasai secara mutlak, tapi dia tak tulis mutlak ini. Allah Maha menguasai setiap tindakan makhluk. Salah, bukan dapat satu markah, tapi salah, sebab tiada perkataan mutlak tadi. Sama juga hudud. Apa maksud hudud? Aminah. Nah, apa maksud hudud? Rusia. Tak dapat juga. Maimunah. Dapat tak? Bukan tak dapat, tapi kau berangkat. Jadi ada mic satu lagi ke? Kalau ada nanti saya nak bawa dulu. Oh yang tak apa. Okey, baik. Hudud, hukuman keseksaan yang ditetapkan hukumannya dalam Quran dan Sunnah. Murid jawab macam mana? Murid jawab, hukuman yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah bukan dapat satu, tapi kosong markah. Nampak macam betul, tapi kosong markah. Sebab apa? Sebab tiada perkataan keseksaan. Itu yang berlaku. Jadi semua yang ada dalam dewan ini, pastikan pesan kepada kawan-kawan di sekolah kena jawab dengan lengkap apa yang ada dalam buku teks. Sama maksudnya, bukan sama perkataan, tapi sama maksudnya. Hukuman keseksaan. Apa maksud kisos? Kisos ini pilihan pertama kita untuk tahu ni. Apa maksud kisos? Kisos ialah hukuman keseksaan. Perkataan keseksaan itu mesti ada. Hukuman keseksaan yang ditetapkan hukumannya dalam Quran dan hadis mengikut hukum balas. Kalau tiada hukum balas, salah. Sebab dia akan merujuk kepada hukuman hudud. Ta'zir barulah berbeza. Hukuman yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, ia berdasarkan ketetapan mahkamah. Itu dah memadai untuk menjawab. Cara dia gini, cara dia, ya, sementara awak dah ada kertas lepas tu, cara dia, kita akan ambil salah satu. Kita ambil satu contoh maksud ahli sunnah wal jamaah terlepas masuk syiah. Contoh ahli sunnah wal jamaah ialah golongan ataupun kumpulan majoriti yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baru dapat satu markah. Kena ambil salah satu huraian selepasnya. Kumpulan yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah menurut ataupun mengikuti para sahabat. Satu, dia ada tiga. Sahabat, tabi'in. Kemudian di bawah itu ada akidah, akhlak, syariat kan. Ambil salah satu dalam prinsip akidah, salah satunya, barulah layak untuk dapat 2 markah. Contoh, ulang lagi sekali. Kumpulan majoriti yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut tabi'in. Satu je dapat. Mengikut ataupun berdasarkan prinsip akidah, dah dapat 2 markah penuh. Itu cara kita nak menjawab supaya tidak hilang markah dan markah kita dapat markah penuh. Baik, kita sambung lagi untuk yang ini. Okey, jawapan dah ada. Awak dah catat di sebelah bawah tu. Tapi yang seterusnya, muka surat yang sebelah ini adalah contoh hebat analisis. Okey, analisis. Soalan dia, analisiskan data di atas. Baik, highlightkan pada analisis. Okey, untuk makluman jika ada. Yang ni sebenarnya dah kita dah tak memberatkan sangat. Tapi jika ada analisis itu, boleh semua. Okey, pada depan dulu sebelum bawa highlightkan pada depan supaya faham. Analisis, sekiranya ada kata tugas dia analisiskan data di atas, murid-murid semua dicadangkan, disarankan. Sebab soal ini belum pernah keluar lagi sebelum ini. Kalau analisis, kita kena analisiskan data yang tertera. Awak bulatkan pada nombor pada
capai tersebut. Berapa nomornya? Antaranya berapa? Catat kat situ dulu dan kena huraikan, bandingkan data tersebut dengan data yang seterusnya. Contoh jawapan yang ada kat depan tu ialah, tengok dia kata apa? Dia kata faktor individu dan organisasi merupakan yang tertinggi sebanyak 45%. Awak bulatkan, highlightkan 45% itu berbanding pelepasan asap yang tidak terkawal, iaitu sebanyak 19%. Jadi itu isi utama kita. Sekiranya ada kata tugas analisis. Baik, dah bulatkan? Dah faham semua? Baik, angka tersebut sebenarnya kalau ikut sebelum ni dan belum pernah keluar lagi soalan ni, sebenarnya dia bukan menjadi ketetapan. Jadi kita cadangkan untuk anak-anak yang ke depan ni, masukkan angka yang tertera sebab berkaitan analisis, bandingkan data tersebut dengan salah satu data yang lain. Itu merupakan isi utama. Kita ambil satu contoh lain. Capai tersebut awak tulis data yang berkaitan dengan zina tadi, maksiat tadi kan. Katalah zina dia bagi 45%. Faktornya ialah berkaitan dengan media sosial. 15% faktor individu. Contoh bandingan data tadi kita bandingkan. Faktor media sosial merupakan yang tertinggi sebanyak 50% berbanding faktor individu sebanyak 19%. Nokta. Barulah selepasnya kita uraikan. Hal ini kerana media sosial banyak memaparkan gambar dan video lucah yang tidak sesuai ditonton oleh remaja. Kesannya menjadikan individu ataupun remaja terjebak dengan gejala yang merosakkan seperti zina, seperti maksiat, seperti syirik, seperti apa-apalah berkaitan dengan stimulus yang dikemukakan. Kemudian kesimpulannya kita taklah menjauhi perbuatan tersebut agar hidup dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ada soalan dekat ni? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita buat latihan sikit yang ada pada soalan itu, ciri-ciri mukmin berjaya ni. Satu baris ni ciri-ciri mukmin berjaya. Kegarisan sedia mula. Baris di sebelah ini buat soalan yang seterusnya berkaitan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Sebabnya tadi kita dah bincangkan pemimpin seperti kan, kita punya lain sikit supaya main dengan tajuk-tajuk yang seterusnya ni. 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Ajaran sesat seterusnya, hindari ajaran sesat ni. Okey, buat terus. Dan soalan yang seterusnya selepas ajaran sesat, iaitu jenayah dalam Islam. Dia mana tanya ni? Saya tanya. Okey, yang ni selepas jenayah dalam Islam, tajuknya ialah Kerajaan Osmaniyah. Dan yang terakhir saya nak buat ibadat haji. Ibadat haji yang terakhir sekali. Ada gambar berkaitan dengan haji ini, iaitu gambarnya berkaitan dengan apa? Tipu haji. Tipu haji. Tengok gambar bawah tu kan? Tipu haji. Okey, buat sekarang. Kegarisan sedia mula. Lepas ni kita akan ambil gambar, kita akan tayangkan hasil kerja masing-masing. Yang dapat hadiah lempak tadi. Hadiah lentik lah, lentik kalau ada lah.
lupa nak bawa kuih tadi. Okey, boleh Okey, 5 minit boleh go, 5 minit siap. Cuba catat, cuba bagi mic-mic sebab yang lain boleh dengar semua. Saya tak faham kan kalau macam-macam. Betul benar? Okey. Saya tak faham dengan kalau ucap ini. Hukuman jenayah dan Islam untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia. Bukankah ucapannya untuk menyokong perintahan senjata. Okey, Ashraf tak faham. Dan kalau tak faham, dia tanya tu bagus dah. Okey, baik. Ashraf tak faham hujah. Kebanyakan murid dia tak faham hujah itu. Baik, sebenarnya hujah tu, jangan kita tengok hujah tu, kita tengok dia nak sokong ke ataupun ramalkan. Hujah tu merupakan kita punya tulisan hujah. Okey, dia kata sokong punya tanda berikan hujah anda. Dia tak faham hujah. Maksudnya hujah tu kita berhujah dengan sokongan tersebut. Kalau sokong, Ashraf, saya nak beritahu tadi, saya menyokong perintah di atas. Kerana apa? Muntakib, kerana asyahid. Itu hujah kita lah tu. Maksud itu yang kita berhujah dengan topik yang dikemukakan ataupun soalan yang dinyatakan. Bukan maksud kita nak bercakap hujah, aku menyokong pernyataan atas. Maksud jawapan kita itulah yang dikatakan hujah. Sama ada kita menyokong, kita hujah menyokong. Katalah ramalkan, kita berhujah dengan ramalan. Itu maksudnya hujah. Yang lain pun kena ambil perhatian lah. Sebab kebanyakan dia tak faham hujah, tak faham hujah itu apa, hujah itu apa. Jangan ambil berat sangat tentang hujah itu. Kita kena ambil berat tentang soalan apa dia nak untuk kita memberi hujah. Yang paling mudah, memberi hujah kita. Kalau kita sokong, sokonglah. Kalau kita perlu meramalkan perkara yang negatif, kita hujahkanlah. Kenapa kita menyokong? Kenapa berlaku demikian? Sekiranya mengelakkan berlakunya perkara negatif. Kalau perkara negatif, kita berikan hujah. Kita menjawab soalan itu berkaitan dengan kehendak soalan. Dia kata kemukakan hujah, maksudnya kemukakan tulisan anda paling mudah. Kemukakan pendapat anda. Hujah itu pendapat dia, Ashraf. Yang lain yang faham betul-betul. Satu lagi nak ingatkan kepada anak-anak muridku semua, nak ingatkan bahawa jangan terikut ataupun terikat dengan hebat subjek lain. Subjek sejarah DM, dia ada cara yang tersendiri. Saya perhatikan ramai calon yang jawapan dia tiada kesimpulan. Saya difahamkan ada satu subjek itu dia tak ada kesimpulan pun tak apa. Tapi dalam pendidikan Islam, saya tegaskan, dalam pendidikan Islam kita dah tetapkan ada 4 perkara tadi: isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Awak pun berbangga, kita nak ikut sejarah, ikutlah, tapi dapat 3 markah kan? Sebab tiada kesimpulan. Nak berbangga dengan subjek kimia, biologi, nampak nama subjek dia begah sikit kan? Itu subjek dia lain. Kita subjek kita untuk pendidikan Islam. Kita jangan berbangga-bangga dengan yang lain sebab ia berbeza.
Ya, awak rasa macam betul lah sejarah ni tak ada kesimpulan ataupun biologi, math ataupun yang lain. Tak, kita agama kita tetap dengan keputusan ataupun markah yang ditetapkan oleh agama. Baik, saya nak mulakan dengan soalan yang pertama kita. Saya nak cari yang tengah-tengah lah, tengah-tengah sikit. Baik, soalan yang dijawab sini je. Sini je, tak apa. Kita mulakan dengan Syarifah Syahira. Silakan Syarifah. Tak apalah, bukan Syarifah pun pegang Syarifah. Tengok, baca jawapan awak yang pertama, Syarifah. Okey, jawapan pertama. Baca je, tak apa, baca. Okey, soalan dulu, soalan. Cek soalan. Soalan apa awak kena tadi? Baca soalan, lepas tu jawab. Hukuman jenayah dalam Islam untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey, jawapan. Jawapan ada ke tak? Ada. Tak siap. Bagi sebelah Aminah. Aminah pun tak siap. Aminah pilih mai pun Aminah. Okey, bagi mai. Okey, jawapan baca je, baca. Okey, kita betul-betul soalan, jawapan. Okey, jawapan. Saya menyokong pernyataan di atas. Kali ini kerana setiap makhluk yang melakukan jenayah akan dikenakan hukuman setimpal. Okey, dah dapat isi. Okey, teruskan. Kesannya masyarakat akan mendapat keadilan dengan sama rasa. Okey. Mungkin kita scan dulu soalan ni. Jawapan. Okey, pandang lihat pada skrin, mana-mana skrin lah. Okey, ini jawapan daripada sahabat kita. Kemukakan hujah anda untuk menyokong berkaitan dengan jenayah Islam. Saya menyokong yang di atas. Guys, anak-anak semua, yang itu belum dapat markah. Saya ulang balik. Ya, yang ni belum dapat markah. Saya menyokong yang di atas belum dapat markah. Saya ulang lagi sekali. Jangan hilang markah. Wanita hilang markah ni satu ni. Saya menyokong pernyataan di atas belum dapat markah. Awak kena bagi isi dulu. Okay, saya menyokong pernyataan di atas kerana boleh berkaitan dengan jenayah. Saya menyokong pernyataan di atas kerana jenayah boleh merosakkan keamanan dalam negara. Sampai situ baru isi. Boleh faham ke tak ni? Awak nak buat diam ni. Saya memang hilang markah awak ni. Nak dapat A+ ni. Fahami? Faham tak Fahmi? Mana Fahmi? Faham tak Fahmi? Bagus Fahmi. Yang ni jawapan ni, kalau saya menyokong pernyataan di atas tu belum dapat markah. Kena diisi dulu. Dia kata bukannya untuk menyokong. Kita sokong. Sebab apa? Sebab jenayah itu boleh merosakkan akhlak umat Islam. Contoh, merosakkan akhlak insan. Itu isi dia. Hal ini kerana, itu baru huraian. Hal ini kerana setiap jenayah akan dikenakan hukuman yang setimpal. Itu boleh huraian. Boleh digunakan sebagai huraian. Boleh ambil satu lagi contoh. Scan tu. Kalau boleh lah. Yang mana-mana lah. Okey, saya ulang balik. Makhluk jenayah dikenakan hukuman setimpal. Belum baru dapat huraian. Kesannya masyarakat akan mendapat keadilan dengan sama rata. Itu huraian lengkap. Dah cantik lah. Oleh itu kita taklah mengelakkan diri daripada jenayah agar diri diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalan tadi, jawapan yang dikemukakan tadi baru dapat 3 markah. Kesiannya. Sedih kita tadi kita cakap kan, tak salahkan awak. Okey kan. Kita belajar kan. Nak belajar. Jadi semoga akhirnya awak dapat 3 markah. Nanti kisah sebenar saya doakan awak ikhlas dapat markah penuh. Okey, baik. Saya nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Jawapan yang seterusnya iaitu siapa lagi?
Contoh, ini contoh Maimunah. Mai sila Mai. Nama Maimunah kan? Dulu nama Maimunah, tapi kok nangis. Ayah tukar nama. Sekarang nama apa nama sekarang? Ustazah nama. Oh, cantiknya nama. Ustazah binti apa? Syazah. Syazah yang jawab. Syazah yang jawab ya. Syazah. Bagus. Syazah. Tulisan awak pun comel. Belum masuk museum tulisan awak. Mana tadi? Yang Syazah. Yang tadi tu saya menyebut tu siapa nama? Siapa nama? Untuk ni. Okey, yang Syazah. Okey, Syazah, jawapan awak ni kepentingan. Okey, saya nak merujuk kepada Ashraf. Siapa nama Ashraf tadi? Tadi dia kata tak faham tentang hujah. Dia sama je. Huraikan kepentingan, huraikan hujah anda. Tengok kepada kehendak soalan itu. Awak jadi macam tak faham hujah, saya tak faham hujah. Hujah ni sekadar untuk kita menjawab, kita berhujah dengan tulisan kita. Dia tak kena mengena pun. Hujah huraikan kepentingan mengamalkan sifat tersebut dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan harian. Tengok Syazah jawab, sifat amanah penting kerana menunjukkan akhlak Muslim yang mulia. Bagus. Jawapan sangat baik. Yang pertama dulu, hal ini disebabkan pembentukan sasiah diri dari kecil oleh ibu bapa. Sambung sikit tentang apa? Contohnya apa? Nak sambung lah. Itu sebab saya ajar dibimbing murid untuk panjangkan sikit. Yang dipendek sangat, ciput sangat, dekut sangat awak dengan jawapan kan? Panjangkan sikit. Tapi Syazah, jangan bimbang. Jawapan awak tu dah tepat. Cuma saya bimbing awak sebab kita nak A+ ni. Panjangkan sikit. Oleh apa ni, dari kecil oleh bapa. Kesannya diri disegani oleh orang lain. Ciputnya. Ya, kesannya diri disegani oleh orang lain. Walaupun pendek, tapi markah dia dah dapat markah penuh. Tapi yang lain, Syazah dan kawan lain, panjangkan sikit. Contoh, kesannya diri disegani oleh orang lain dengan sifat mahmudah yang dilakukan oleh seseorang, oleh individu tersebut. Boleh Syazah? Boleh Syazah? Ini kita dengan markah penuh ni, 50 markah ni untuk kebat ni. Dari segala kesimpulannya, kita adalah mengamalkan sifat amanah agar hidup diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Tepukan gemuruh Puan Syazah. Saya nak bagus tanya. Saya nak pergi kepada soalan jawapan daripada lelaki. Salah soalan. Minta. Nama apa nama? Awak lelaki ke perempuan? Saya nak jadi lelaki kan? Kita tak siap. Ada. Okey, tengok jawapan awak. Okey, lelaki. Lelaki ini nama apa? Hardi. Wow, cantiknya. Ardi Hartono, bukan? Bukan. Ardi Kumagaba, bukan? Bukan Ardi Kumagaba. Ardi kena sabar tau. Saya kadang-kadang mengantar awak rasa kecil hati kan? Ardi rasa macam kecil hati ke besar hati? Ardi okey ke? Ardi dah makan? Ardi dah minum? Dah kahwin? Kahwin belum? Tengok ni Okey, baik. Ini jawapan Ardi Ardi Kesuma Herianto, pemain bola sepak Perak. Betul? Bola sepak Perak? Kan? Mana tadi ni? Ni dia, betul? Bukan? Tadi ni. Ni Allah tulisan awak ni boleh masuk museum ni. Allah. Okey, tengok. Kemukakan cadangan untuk mengatasi isu apa? Isu yang Allah tulisan awak ni ubah sikit boleh berjanji dengan saya ni. Baik. Begini jawapannya. Sebelum itu saya minum air dulu sekejap. Boleh?
Isu di atas masih berlaku. Masih berlaku. Kalau isu di atas masih berlaku, boleh ke kita guna IKT? Boleh guna, tetapi sesuaikan dengan situasi semasa. Jadi situasi berkaitan dengan haji. Mengapa isu apa? Isunya berkaitan dengan kes ibu haji. Mengapa berlaku? Boleh tambah kat sini, awak highlightkan. Boleh tambah sini. Pentingkan diri sendiri. Catatkan semua yang lain. Pentingkan diri sendiri. Pentingkan keuntungan semata-mata. Pentingkan diri sendiri, pentingkan keuntungan semata-mata dengan mengabaikan sifat mahmudah. Baik, itu contoh jawapan yang baik. Jawapan Ali tadi, kurang didikan agama, tidak menyedari segala apa ni? Dituliskan awak ni yang macam cantik lah. Memang boleh masuk mesti betul. Alhamdulillah. Macam mana? Okey, saya kerana kecilkan sikit. Okey, orang didikan agama tidak menyedari segala perbuatan yang dilakukan. Jauh ni, jauh. Baik, catatan sikit, buat catatan catatan dalam makam mana untuk hebat 2 markah. Catat untuk hebat 2 markah. Huraian mesti menepati atau berkait dengan isi. Saya ulang balik. Huraian mesti menepati atau berkait dengan isi. Kalau jawapan Adi tadi dia kata kurang didikan agama, di bawahnya tidak berkait dengan isi, maka jawapan dia hanya dapat 1 markah sahaja. Saya ulang balik, jangan hilang walaupun 1 markah. Sebab awak hari ini 1 hari berada dalam dewan ni, saya tak nak hilang markah disebabkan kecuaian kita dalam macam soalan. Sebab ini saya nak bimbing daripada awal sampai nak kuning. Awak sepatutnya dah faham dah. Saya tak katakan tadi, tapi dah faham dah. Dan nak kita supaya tak nak hilang markah. Saya ulang balik, huraian mesti berkaitan ataupun menghuraikan isi yang dikemukakan. Itu syarat utama untuk soalan hebat 2 markah. Baik. Kalau bagaimanapun tanya lagi dapat 1 markah, tak hilang semua. Baik, seterusnya kita tengok yang bawah tu, hebat 4 markah. Tak ada lagi hebat 4 markah. Kemukakan cadangan untuk mengatasi isu tersebut. Baik, kalau cadangan tadi saya sebut tadi sama juga. Kalau cadangan, cara sama juga. Cara untuk mengatasi. Maknanya kita dah faham dah. Kehendak soalan kita cara mengatasi masalah tersebut. Selain daripada kempen ISD, dan kita boleh gunakan tambahan yang sini, yang jawapan ataupun idea daripada Adi tadi, melaksanakan undang-undang kepada sesiapa yang melakukan perbuatan tersebut. 1 markah, tepat sekali. Hal ini bagi mengurangkan kes tersebut berleluasa. Markah kedua, kesannya jenayah tersebut dapat ditegak. Pendek sangat pendek sangat. Kesimpulan, kesannya jenayah tersebut dapat dicegah daripada menular kepada orang lain. Tambah sikit. Itu cara kita nak dapat markah penuh. Kesimpulannya, kita hendaklah menjauhkan diri daripada terjebak dengan jenayah tersebut agar rezeki yang diperolehi itu halal. Tepukan gemuruh buat tadi. Okey, tanya.
Soalan keempat, dapat markah penuh 4 markah. Itulah cara kita nak menjawab soalan yang berkaitan dengan hebat. Baik, saya tak nak berlama-lama lagi di sini sebab saya yakin awak dah faham apa kehendak saya untuk anda semua, anak-anak semua menjawab soalan yang berkaitan dengan hebat sebagaimana contoh yang dijawab oleh murid-murid tadi. Baik, ada soalan sebelum saya tinggalkan yang ni? Ada soalan? Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, kita terus kepada muka surat sebelahnya, iaitu berkaitan dengan ayat qad khalat min qablikum sunanun fasiru. Okey, ayat itu yang ada pada depan awak tu awak highlightkan ataupun kurungkan pada kalimah sunanun, bulatkan pada sunanun. Dah. Kemudian gariskan pada fasiru fil ardh. Fasiru fil ardh. Baik, sunanun tu awak tulis apa? Awak tulis sunnatullah. Fasiru fil ardh, maka mengembaralah di atas muka bumi. Wala tahinu, bawah sekali, jangan kamu lemah. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Okey, yang ni dah 2 kali ulang. Awak catatkan di ruangan kosong di atas tu. Kertas kan ada ruang kosong kan? Awak catatkan larangan mempersenda agama. Ini tajuk yang lain tajuk yang pilihan kedua. Larangan mempersenda agama. Kalimah yang perlu digariskan, kalimah awak nak tulis rumi pun boleh. La'iban wa lahwa. Boleh tulis boleh tidak? La'iban wa lahwa, boleh nanti rujuk. Permainan dan persendaan. La'iban wa lahwa, permainan dan persendaan. Kemudian bawah lagi awak gariskan pada perkataan. Tulis Melayu pun boleh, Rumi pun boleh. Lahum syarabun min hamim. Mereka diberi minum air panas yang menggelegak. Lahum syarabun min hamim. Nanti balik yang ada buku nota boleh rujuk dalam buku tersebut. Lahum syarabun min hamim, mereka diberi minum air panas yang menggelegak. Kemudian ayat seterusnya selepas pada lahum tu, wa azabun alim, azab yang pedih. Nanti jika ada soalan katakan maksud kalimah yang bergaris, boleh jawablah. Maksudnya la'iban, permainan, walahwa, persendaan. Lahum syarabun min hamim, mereka diberi minum air panas yang menggelegak. Wa azabun alim, azab yang pedih. Dan dia akan gandingkan dengan soalan yang seterusnya, bentuk persendaan agama. Sambung lagi bawah tu, bentuk persendaan agama. Okey, ingat persenda dua dia. Persenda sunnah Rasul, persenda ulama. Hafal tu dua tu. Persenda sunnah Rasulullah, persenda ulama. Yang lain nanti boleh sambung. Sebab ayat ini dia fokus kepada bentuk itu. Kalau pengajaran ayat kita hendaklah menjauhi perbuatan mempersenda agama agar terpulang. Kalau hebat, tadi saya dah bentangkan orang yang melakukan persendaan agama, makan di khalayak ramai pada bulan Ramadan. Contoh, mengapa situasi itu berlaku? Jawapan dia apa dia? ITT tadi.
kurang pendidikan agama daripada ibu bapa sejak kecil, khususnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Panjang itu kan? Cadangkan cara yang terbaik, cadangkan, ataupun kemudahan anda cara mengatasi. Ingat ISD, I tadi mendalami ilmu daripada guru yang diiktiraf, khususnya ilmu fardu ain dan fardu kifayah, barulah kita huraikan kat bawah. Baik, ayat seterusnya dalam surah 1 juga, ciri-ciri mukmin berjaya. Di atas juga sama juga yang kita nak bincang tentang 3 baik, ciri-ciri mukmin berjaya. Kalau ada nota boleh buka nota, ciri-ciri mukmin berjaya, highlight dan 1. Walladzina hum, tulis je lah, senang. Solat dengan khusyuk. Tulis beriman dulu, beriman kepada Allah. Biasanya soalan dia kata jelaskan 2 ciri mukmin berjaya selain daripada beriman kepada Allah. Ambil dulu, beriman kepada Allah 1, dah catat. Yang kedua, solat dengan khusyuk. 3, meninggalkan perkara sia-sia. Mengeluarkan zakat, menjaga maruah. Baik, garis kat dia, bawah lagi, catat lagi. Ini fasa kedua, iaitu potongan ayat yang kedua, menjaga amanah. Menunaikan janji, menjaga solat. Baik, dalam handout awak ada satu soalan yang berkaitan dengan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Awak ulatkan pada kalimah ataupun perkataan yang berkaitan dengan al-imamu ra'in ataupun al-imam saja. Al-imamu ra'in. Jumpa? Bulatkan dia, awak catatkan pemimpin masyarakat. Kemudian depan tu ada war-rajul. Bulatkan dia, tanda di situ suami. Wal mar'ah, isteri. Wal khadim, pekerja. Wal rajulu, bawatu anak. Baik, tadi kita dah mendalami berkaitan dengan hadis ini. Baik, soalan seterusnya. Saya duduk ke depan supaya menjenak. Soalan seterusnya, sebab ni saya akan ambil masa beberapa minit untuk highlightkan soalan ini saja. Baik, 2 tanggungjawab yang tu kita dah bincang secara detail tadi. Terangkan pengajaran pun saya sudah bincang tadi. Saya nak pergi kepada nyatakan 2 jenis wakaf. 2 jenis wakaf. Ambil keempat-empatnya. Wakaf tam, kafi. 1 wakaf tam. Contoh je dalam kertas awak. Wakaf tam, wakaf kafi. Ejen tam boleh tak? Tak boleh. Ejen tam kan tak boleh. Awak ni kan tidur tak?
Tam kan? Tam saya kena kecil ni. Tam. Kafi. Kita kafi. Nak kena. Kafi. Hobi. Kan ubis tu makanan. Hobi. Q. Kena kecil dia supaya nampak. Hobi. Satu lagi, Hasan. Ni Hasan. Tak dapat jawab dia Hasan. Okey, baik. Sepintas lalu nanti kita teruskan dengan 2A. Nyatakan maksud batal iman melalui perkataan. Okey, menyebut ataupun berkata-kata tentang perkataan. Kita beri contoh tak? Kalau contoh perkataan yang membatalkan iman, tengok dekat bawah tu, ya, bawah nyatakan, jelaskan 2 contoh perkataan yang membatalkan iman. / ni, persendahan ni, guys, tengok persendahan ni, / pengakuan / lagi penafian. Kalau penafian menafikan hukum yang ditetapkan Allah, ataupun kalau persendahan mengatakan, saya nak persendahan mengatakan, catat konteks di sebelah-sebelah, mengatakan zaman ini tidak perlu lagi menutup aurat. Ini persendahan. Mengatakan zaman ini tidak perlu lagi menutup aurat. Yang pertama, kenapa saya kata mengatakan? Sebab perkataan tadi. Yang kedua, mengatakan azan itu seumpama anjing menyalak, itu mempersendakan. Dalam buku dia tulis apa? Bila itu menyalak seperti anjing. Saya putarkan ayatnya. Ya, mengumpamakan azan itu seperti, menyatakan azan itu seperti anjing menyalak. Okey, lanjut sikit. Apakah maksud ajaran sesat? Yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, bulatkan sikit. Ajaran yang didakwa ajaran Islam, kata ajaran yang didakwa ajaran Islam, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Seterusnya Khawarij. Awak bulatkan Khawarij itu. Sejarah Khawarij, sejarah itu jangan keliru. Walaupun sejarah dia hanya nak maksud saja. Sejarah itu membulatkan ke atas tu boleh maksud. Maksud Khawarij itu siapa? Khawarij itu ialah SA Sayyidina Ali, kumpulan KSA Sayyidina Ali, BT berpaling tada, TP tidak puas hati, anti majlis tahkim. Kita gandingkan dia. Khawarij adalah kumpulan Sayyidina Ali yang berpaling tada dan tidak berpuas hati dengan keputusan majlis tahkim. Ada perkataan majlis tahkim itu dapat makan. Baik, kalau mengampurkan awak saya sikit, mengampurkan pentingkan diri sendiri. KPA, kiri itu apa? Kurang pendidikan agama.
Cara ISD. Ramal ni tulis catatkan di sebelah atau di mana. Ramal kesan negatif. Okey, dengan paling ayat betul. Kesan ada perkara negatif kalau ramalkan. Contoh kalau ramalkan, negara akan menjadi orang berada. Hari ini kerana mereka saling duduk-menuduk antara satu sama lain. Saya menjadikan negara mundur kerana tidak terurus dalam sistem ekonomi. Kesimpulannya, kita adalah menjadi pewaris agar negara aman, agar masyarakat maju, agar keluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dua rukun tadi. Ingat, Nina went to school by taxi. Tengok tadi, Nina niat ihram. Nina went wukuf. Tu tidur tawaf. School sa'i, by bercukur, taksi tertib. Okey, kalau wajib haji, niat mamu, lontar mami, lontar 3 niat. Okey, niat di Miqat, mau mabit di Muzdalifah. Nak bagi short form je mungkin kan. Melontar di jam berapa Aqabah. Lontar mabit di Mina. Lontar 3, melontar ke 3 jam berapa. Meninggalkan larangan haji. Okey, baik. Kebat tadi, ni kebat haji saya nak bagi pattern kita. Okey. Nak rehat ke? Okey, rehat. Kita bagi rehat 5 saat. Okey, dah rehat. Baik. Kebat haji. Boleh. Kebat haji. Tak penting. Umat Islam seluruh dunia nak laju. Okey, umat Islam dunia berkumpul di Tanah Suci Haram, itu di Mekah dan Madinah. Mekah hari ini kan nak laju di depan. Ada orang kata nak laju, awak nak cuti buat apa? Umat Islam seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji. Yang itu boleh guna untuk semua tempat, tapi Ramadan akan ada situasi sebagainya. Baik, dia sambung dengan hal ini. Nak juga nak cepat. Sebenarnya hal ini membolehkan umat Islam berbincang, bermuzakarah dan bertukar-tukar produk PRODUK, produk negara masing-masing. Orang ada yang paling mudah ni, dia taklah bombastik sangat untuk sesuai dengan negara. Sebenarnya kita tak perlu benda yang macam high class. Tapi kalau boleh, teruskanlah. Bombastik boleh, tapi asalkan ada isi.
Ayat cantik pun tak ada isi, tak boleh tak? Nota tadi kan? Kesannya berlaku pertukaran barang dagangan serta pertukaran barang dagangan serta pertukaran mata wang negara masing-masing. Dua kan saya bagi. Itu untuk lebih selamat. Pertukaran barangan dan pertukaran mata wang. Mata wang tertukar akan jadi meningkatkan ekonomi. Apa lagi boleh? Boleh kita lihat? Boleh. Ya. Contohnya ataupun seterusnya membawa kepada peningkatan ekonomi. Khusus ekonomi. Ekonomi itu boleh memperluas akhlak ataupun membawa kepada akhlak yang baik ataupun membawa kepada dakwah Islamnya. Dakwah itu merujuk kepada musakarah tadi. Itu cara kita nak pastikan bahawa kita tu dapat penuh merujuk kepada tajuk dan ada stimulus. Kita dah pindahkan dari stimulus kepada jawapan kita. Buat haji tadi kan. Jangan terlalu umum, jangan terlalu ringkas, nanti tak dapat makan. Oleh itu, kita dalam melaksanakan haji demi meningkatkan, kira dia nak apa? Kalau meningkatkan ekonomi. Kalau dakwah Islamnya. Kalau akhlak Islamnya. Itu contoh. Okay? Okey, baik. Kita teruskan lagi. Kita dah banyak pattern orang dapat ini. InsyaAllah, nombor satu masuk wali. Catatkan orang yang layak untuk menikahkan seseorang pengantin perempuan. Yang kedua tu, dua sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Satu enggan, dua hilang. Maksudnya wali enggan menikahkan seseorang perempuan. Hilang, wali hilang, tidak dapat dikesan. Naik motor, bang nak pergi mana bang? Entahlah, dia berjumpa dekat Australia. Hilang. Yang ketiga jauh. Enggan, hilang, jauh. Jauh mesti ada dua marhalah, bukan dua rakaat. Jauh melebihi dua marhalah, bukan dua harakat. Itu tadi jauh melebihi dua marhalah. Okey, boleh? Sikit-sikit lagi. Pernah ke tak? Kan? Semangat. Jangan ahli dengan arti Nusantara, kan? Baguslah arti Jawa. Sama dengan muka tu yang main bola dekat Rusia. Apa nama? Syafiq Rahim, kan? Okey, baik. Baik, apakah maksud qisas? Buat catatan kan itu. Hudud masuk pada tahun 2001 hudud. Tapi yang ini saya nak merujuk kepada qisas. Qisas ialah hukuman keseksaan. Highlightkan keseksaan itu mesti ada. Hukuman keseksaan yang ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis mengikut hukum balas. Hukum balas itu adalah kata kunci dia. Hukum balas. Orang kerat telinga kita boleh kerat telinga dia sama saiz
dengan kerajaan tersebut. Itu bagi kisos. Orang bunuh anak kita, kita layak untuk membunuh orang tersebut melalui mahkamah. Baik, kita boleh maafkan dia dengan membayar dia. Dia, awak catat ruangan di sebelah tu, dia DIYAP, dia ni. Tak nampak lagi, tak tahu lah. Ni dia, saya boleh kecil dia. Dia nota bertindih. Bayaran pampasan atas persetujuan waris dan mahkamah. Pampasan, setuju waris, mahkamah. Rezeki orang datang ini boleh tahu pun. Kalau tak baca ni kan asyik kau main apa, Mobile Legend lagi, PIBG, bukan PUBG, bukan PIBG, dah tukar. PIBG lagi, Roblox hati-hati lah. Roblox merosakkan hati dah kan, tak boleh. Sebab dah keluar berita semalam, elakkan daripada bermain Roblox kan. Bagi Mobile Legend tu sesi sana kan, sesi sana main game, main chess je. Apa, main boleh tapi kawal bini dekat-dekat Malaysia kalau boleh elakkan. Elakkan. Ada tak jumpa di restoran makan nanti ayam tu, mas, seorang nenek anggaran dalam usia 68 tahun ke 90 tahun. Main apa tau? Main Roblox, apa nama dia tadi? Candy Crush kan? Betul, Candy Crush. Ya Allah, nenek dah main Candy Crush. Bubu dah panggil nenek. Jadi hati-hati lah main tu main lah, tapi bersesuaian dengan dahulu ni kita semua orang Malaysia ni. Malaysia tak pesan ni supaya apa? Supaya kita tidak lupa dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan Waladina wa'alaikum warahmatullahi macam ciri-ciri bumi berjaya tadi lah. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada tak apa. Okey, yang ni tadi kita dah buat macam dalam hadis pun. Yang ni. Okey, soalan nombor 4 kita belum sentuh lagi. Okey, soalan nombor 4, nyatakan fakta kerajaan Umayyah. Fakta tu fakta / maksud / sejarah. Fakta / maksud sejarah. Baik, untuk Umayyah ni, anak semua, murid-murid semua, awak catatkan seorang nama yang bernama Muawiyah. Itu dia itu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Bin Abi Sufyan. Baik, untuk menjawab sejarah tadi ni, fakta tadi, fakta awak rekodkan di sebelah mana yang boleh awak catatkan. Di sini pun boleh, fakta 1 diasaskan oleh ataupun pengasasnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, pemerintah pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemerintah terkenal juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Bilangan pemerintah berapa orang? Mana ada 100-nya? 50? Berapa belas? 14. Bagus, kamal 14, hafal. Bilangan pemerintah selama 14. Pusat pemerintahan Sungai Petani. Damsyik, betul. Damsyik.
Okey, dan yang terakhir, keluasan pemerintahan AAE, Asia, Afrika dan Eropah, untuk semua kerajaan. Baik, untuk Umayyah ni Abbasiyah. Okey, Abbasiyah seorang pemerintah bernama Abu Al-Abbas As-Safa, iaitu pun dah berhenti. Panjang nama dia, tapi orang ingat hafal itu. Abu Al-Abbas As-Safa diasaskan oleh Abu Al-Abbas. Pemerintah pertama Abu Al-Abbas As-Safa. Pemerintah terkenal Abu Al-Abbas As-Safa. Pemerintah seramai 37 orang. Malam pagi ni pun dah boleh hafal. Pemerintah seramai 37 orang. Pusat pemerintahan di mana? Baghdad. Keluasan AAE, Asia, Afrika dan Eropah. Baik. Dan lebih kepada kerajaan Osmaniyah. Awak catatlah kat mana-mana ni, penting Osmaniyah. Okey, Osmaniyah. Ini seorang tokoh bernama Osman. Tulis kat depan kalau lebih. Osman bin Ertugrul. Okey, sama juga yang tadi, ya, berasaskan nama ataupun pengasasnya Osman bin Ertugrul. Pemerintah pertama Osman bin Ertugrul. Pemerintah terkenal Osman bin Ertugrul. Bilangan pemerintah seramai 37 orang. Pusat pemerintahan Istanbul. Jangan jawab Istanbul lah, yang di piramid kita. Yang ini Istanbul, Turki. Dan keluasannya AAE, Asia, Eropah dan bukan Asia, Afrika dan Eropah. Baik, rojak. Jangan jawab rojak ayam dengan rojak ubi. Jangan baik. Rojak. Ada yang jawab, apa maksud rojak? Rojak ialah seorang sultan yang berpelembagaan. Itu raja. Jadi kita baca rojak. Sebut rojak. Rojak. Okey, rojak ingat titi. Rojak, titi. Titi maksudnya takut tunda, takutkan Allah dengan meninggalkan larangannya. Untuk rojak tadi khauf, saya silap tadi. Khauf tadi titi, khauf, titi. Takut dengan Allah dengan meninggalkan larangannya. Untuk rojak RL, redha laksana, mengharapkan redha Allah dengan melaksanakan suruhannya. Mudahkan guna short form, mudah kan? Nak harap baca doa Allah, sibuk dengan PLG kan? Hari ni dah dapat. Ada yang mengantuk. Ada semua orang cekik mata semua. Okey, baik. Dan dah ada tu. Terus kita tadi kita ambil yang dulu. Sekarang ni nak lepaskan awak salin ataupun dalam sekitar tadi dah habis saya belum. Awak tepuk tangan, belum lagi. Awak kan dah boleh kumpat ni. Tentu orang akan cubit. Baik, kita nak pergi kepada Kumagama Pamurimo. Ya. Okey, jadi saya akan hantar slide ni kepada Jabatan Penanganan. Ya. Kita